Hello geng, Assalamualaikum. So saya Muhammad Faiz daripada Pro 2D FM Ipoh. So hari ni saya nak uji kaji untuk model Pro 2 Myvi dan belakang saya ni. So untuk model Myvi ni fuel consumption dia boleh pergi 21.1 untuk bahagian eco driving lah. So saya akan cuba tengok berapakah yang saya dapat dengan pemanduan model Myvi ni. Tengok berapa kilometer boleh bergerak menggunakan eco driving. So dalam Pro 2 cakap 21.1. So kita tengok berapa yang kita dapat untuk model Myvi Advance. Okay. So saya baru start, panas Lagi saya akan sambung balik video saya. Okay geng, kalau kau tengok kat sini average dia boleh pergi 9.7. So saya akan reset balik untuk jadikan kosong. So dah set kosong ni, panas lah. Okay, saya untuk set average jadi kosong tu cuma pergi ke bahagian sini dan tekan enter. Bila tekan enter ni akan jadi kosong kat situ. So kita boleh tahu berapa average per liter yang boleh dapat untuk Myvi Advance. So kita pandu kereta ni. Tapi saya akan pandu dalam 3 km luar baru dia dapat tahu berapa yang kita boleh dapat lah. Dia tengok pada kelajuan juga pedal kaki kita minyak ni. Okay geng, so saya akan pandu kereta model Myvi Advance lah 1.5 dan new generation G3. So Myvi Advance ni ramai orang cakap Myvi ni laju minyak pun jimat. So kita try uji tengok berapa average full consumption yang kita akan dapat untuk Myvi Advance ni dalam mode eco driving lah. Untuk mendapatkan yang rendah, kita tengok pada pemanduan juga lah, dan juga tekan pedal minyak. So ni adalah di kawasan untuk Myvi Advance ni. Dia dah banyak fungsi yang lain lah. Contoh dah ada sini blind spot, adaptive auto cruise, reverse camera, dashcam pun dah ada, ASA pun dah ada, lane departure warning. So benda ni dah complete ada lah. Yang mana baru join tu boleh follow saya lah, boleh follow. Saya ada dua, TikTok ada, YouTube pun ada. Pada masa sama mungkin saya boleh test untuk adaptive auto cruise. Tapi kat sini jalan dia jalan kampung, dia tak boleh guna lah adaptive auto cruise ni. Mungkin power button saya boleh guna. Bila tekan power button ni, kereta ni akan bertambah laju lah, bertambah kuasa. Jalan. Sekarang ni saya tengok kat sini 7.1 average per liter dia. Mungkin baru lagi lah pemanduan. Kita tengok berapa jarak lagi kita boleh dapat rendah lagi. Untuk model Myvi Advance ni, dia dah ada satu sistem iaitu Eco Idle. Eco Idle ni enjin tu dia akan mati sendiri dekat traffic light lah. Contoh dekat traffic light tu, kalau kita tunggu tu,
kita tekan brake, automatik enjin tu akan mati sendiri. Untuk hidup semula enjin ni, cuma kita kena tekan, lepaskan brake saja, automatik kereta ni akan hidup semula. Saya bawa pemanduan ni bawah daripada 2000 RPM. Baru kita boleh dapat rendah lah dari segi penggunaan minyak tu. Power button, aircon. Sekarang ni 9.0 dah average per liter. Masih tinggi lagi lah bagi saya. Kalau tengok pada Pro 2, dia cakap 21.1. Memang cukup jimat lah kalau 21.1 tu. Saya cuba mendapatkan lebih rendah lagi lah. Buat masa sekarang 9.9. Tengok berapa lagi boleh dapat. Sekarang ni cecah 10.1 dah average per liter. Saya bawa dalam keadaan konsisten lah, tak ada bawa laju sangat. Simple je bawa. Sekarang ni 10.3. Dapat 10.6. So saya uji kaji untuk kereta Myvi Evan ni boleh dapat 10.8 saja. Dari segi average per liter. Mungkin jarak pemanduan saya ni terlalu singkat. Dia tak dapat detect berapa lagi yang boleh bergerak lah. Saya dapat 10.7 untuk per liter. Okay guys, itu saja guys. Kalau ada sebarang pertanyaan dan komen, korang boleh komen dekat bawah. Itu saja. Assalamualaikum.